Memandangkan Mami dah beyak, Nenek bagi lagi labu. Kali ni Nenek kukus tau. Baru rasa sedap kukusan tu. Makan Alhamdulillah. Nenek letak wet food, campur dengan air sikit, campur dengan labu. Okey, lagi sikit nak habis satu sayang. Lagi sikit. Sebenarnya ada lagi setengah tin tu. Nenek saja bagi sikit-sikit dulu. Takut dia tak makan yang labu tu. Tapi tengok ni berselera-lera. Alhamdulillah. Pelan-pelan sayang. Mangkuk yang kedua sayang. Orang kata tak baiklah Nenek makan bertindan. Nampak tu? Tak apa, bagi tiki sikit. Kali ni dah habis dah yang seting kecil tu. Mami sayang, macam tadi lah Nenek letak air sikit, letak tu sikit labu dalam wet food dia. Kena letak kat wet food dia yang dia suka senang. Makan Mami tak? Nampak gaya macam kenyang? Tak apa, biarkan dulu. Nanti Mami makan lagi First time tengok dia tak habis sebab yelah kena letak air banyak. Doktor kata kena letak air sikit semua bagi dia tu kan. Tak apa tu, biar tak keras. Okey, rehat dulu sayang Nenek buat kerja. Sayang dah mandi dah semua, rehat tau. Macam tu lah dia kalau dengan Nenek. Kalau dengan doktor bukan main, lagi lincah. Dengan Nenek ni macam-macam lah perangai. Sayang.